Khutbah ni memang khutbah yang agak popular sahabat-sahabat semua. Ikutilah nasnya. Wahai manusia, dengarlah kata-kataku ini. Sungguhnya aku tidak dapat menentukan sama ada aku boleh bertemu lagi dengan kamu sekalian selepas tahun ini. Di tempat ini buat selama-lamanya. Wahai manusia, sesungguhnya darah-darah kamu dan harta-harta kamu adalah haram kepada kamu seperti haramnya hari ini, bulan ini, di negeri kamu ini kepada kamu. Tidakkah segala-galanya perkara jahiliah dan darah-darah jahiliah sudah berada di bawah kakiku dimusnahkan. Sesungguhnya darah yang pertama di antara darah-darah kita ialah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Harith, orang pertama gugur terkorban. Riba juga sudah dihentikan. Riba yang pertama dihentikan ialah riba Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Wahai manusia, sesungguhnya syaitan telah berputus asa daripada dia disembahkan di bumi kamu ini buat selama-lamanya. Tetapi syaitan masih senang hati jika masih ada orang yang mentaatinya dalam perkara lain dari itu. Amalan dan perbuatan yang hina pada kamu. Berwaspada dan berjaga-jagalah terhadap syaitan pada agama kamu. Wahai manusia, sesungguhnya lalai menambahkan kekufuran. Dengan lalai disesatkan oleh orang yang kafir, maka mereka pun menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Sesungguhnya zaman ini berputar seperti keadaannya di hari Allah menjadikan langit dan bumi. 1 tahun ialah 12 bulan. 4 bulan adalah diharamkan. 3 bulan berturut-turut. Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan Rejab di antara bulan Jamad dan bulan Sya'ban. Bertakwalah kepada Allah dalam masalah wanita. Mereka ialah amal